Okey. Okey. Ada duduk sini mana? Saya duduk kita dekat. Kita akan Office kita. Tak, nak ambil apa? Apa dia? Apa yang Keli apa yang tinggal? Keli lah. Keli ada bi. Ada satu. Hero. Warung resepi Cik Nong, okey lah. Ni. Ayam masak merah cara kenduri. Ayam masak kicap power. Ayam merah cara orang lama. Orang kena nak tahu kat mana tempat ni. Sebenarnya dia cari kejuk. Dia kata dengan petrol berdepan. Petrol. Apa beza banyak kenduri dengan yang masak Melayu biasa? Ini dia ada lengkuas, sas kawan, gula Melaka. Gula Melaka. Pasal kali ya? Mana tu ingredient yang perlukan untuk dapatkan kenduri punya rasa? Dia rasa ni macam-macam rasa lah. Masam ada, manis ada, pedas ada. Yang saya dengar yang tadi tu saya mau lamon. Alamak ni. Dia rumah. Lain-lain ni. Ni fresh tomato, ada fresh. Oh, fresh tomato. Merah dia pun tomato. Wah, kali ni. Papadom mana lagi benar? Ada tu. Semuanya sama RM11. Satu harga senang. RM8. Oh, RM8. Oh, yang ni orang minyak ni. Kalau yang biasa baru RM8. Oh, murah. Murah. Ni ada sedikit sumbangan dengan kerjasama dengan Bella Clinic, ST Roshan dan juga MSU. Oh, lama. Dalam ni ada kelengkapan dapur sikit untuk pandai gunakan untuk masak nanti. Apa yang saya dapat simpulkan bila sampai jumpa dengan Pak Andak ni, sebenarnya kalau nak makan kenduri tak payah hari Sabtu Ahad. Ni hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis ada nasi kenduri. Satu lagi korang tak payah pergi kenduri orang lah. Tak payah. Datang di sini. Korang dah tak payah kecil hati kalau jiran tak semput dah. Orang kata tak jemput datang kenduri apa semua. Ni Pak Andak Awak je datang sini bawa bunga mangga. Kalau ada bajet sikit bawa budak silang. Kompak. Itulah Pak Andak kan. Mana dapat nama mana? Ni Cik Noh tu apa? Rumah ke? Rumah dia. Rumah. Cik Noh masak. Kalau tengok Bagi-bagi ke budak. kalau tengok daripada gaya ni Pak Andak ni romantik. Sayang rumah nampak cik. Mana